Kadang tengah dukung baby. Kau isap rokok macam ni, kau keluarkan rokok macam ni. Anak dekat kiri, rokok kau kat kanan. Takkanlah tak kena kat budak tu. Kentut pun bau, takkan bau rokok pun tak boleh hidup. Dia cuma tak tahu kehidupan dia sebenarnya sebagai manusia ke ataupun sebagai haiwan. So sekarang ni bila dah berjaya berhenti sebelum ni kan, dan Alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk kehamilan kali kedua lah. Bila first time dapat tahu wife hamil ni, apa perasaan kamu? Alhamdulillah, bersyukur sangatlah. Anak pelengkap rumah tangga, bukan penyeri pelengkap. Kalau tak ada anak, dia cuma ada rumah je lah. Tangga untuk kita capai kehidupan yang sebenar tu mungkin tak ada. So kalau benda tu dah ada, bahagia sangat lah. Rasa seronok lah. Seriously, kalau saya still merokok pun, kalau wife dah mengandung, rasanya saya akan stop juga. Banyak pengalaman yang pernah berlaku, anak buah saya ada yang kena penyakit. Macam saya cerita video sebelum ni, pergi rewind, anak dia tak berapa nak sihat, sehinggakan hospital jadi rumah kedua. Sampai sekarang pun masih lagi jadi rumah kedua untuk dia. Maksudnya anak saudara tu ada masalah kesihatan disebabkan efek rokok? Sangat tinggi lah, sebab semua berkaitan dengan paru-paru, asma. Ayahnya pun memang heavy kan? Heavy. Kadang Dia merokok dalam rumah tu masalah dia. Depan anak-anak pun tak ada kesedaran ke ataupun ego yang tinggi kita? Dia bukan tak ada kesedaran, dia bukan ego. Dia cuma tak tahu kehidupan dia sebenarnya sebagai manusia ke ataupun sebagai haiwan. Walaupun kita ni merokok, fikir jugalah budak tu bukan perokok. Cakap, kau nak merokok depan wife, silakan. Tapi dengan baby janganlah. Tapi so boleh kita kata yang golongan yang jenis ni yang selfish lah. Benda dah terang lagi bersuluh kan. Memang aku kena ban lepas ni cakap. Rokok bahaya untuk paru-paru. Paru-paru anak dia, baby tu ibaratkan belon air je. Apa je masuk ke dalam tu yang boleh merosakkan, dia meletup. Pom. Macam tu je kan. Apa lagi dengan asap rokok kita bagi. Kadang tengah dukung baby. Kau isap rokok macam ni, kau keluarkan rokok macam ni. Anak dekat kiri, rokok kau kat kanan. Takkanlah tak kena kat budak tu. Confirm. Kan? Confirm. Kentut pun bau, takkan bau rokok pun tak boleh hidup. Kan? So dia bukan setakat selfish lah. Memang dia tak fikir apa lah. Dia tak fikir. Dia just fikir rokok sedap.